suasana pagi di Luang Prabang syarat dengan aktiviti warga tempatan, namun masih mengekalkan vibe dan rentak yang perlahan. Sama ada bersarapan pagi ataupun berurusan jual beli di pasar pagi, keadaan sangat berbeza pada waktu pagi berbanding dengan waktu malam yang penuh dengan kelibat pelancong. Bermacam-macam jenis benda dijual di pasar pagi ni, dari hasil hutan, hasil tanaman seperti buah-buahan, ikan sungai, daging, malahan haiwan ternakan seperti ayam dan burung hidup juga ada dijual. Tak kurang juga terdapat bahagian yang menjual pakaian serta cendera hati. Dari Luang Prabang, kami akan bergerak menuju ke Nong Kiau. Jarak perjalanan adalah sekitar 140 km sahaja. Sepanjang perjalanan di negara Laos ni, kita akan sentiasa disajikan dengan pemandangan alam semula jadi yang sangat unik. Sikit-sikit asyik rasa nak berhenti ambil gambar kenangan. daripada Boten sampai ke Muang Sai tu Muang memang Sai, teruk. Udon Sai Memang teruk. Memang teruk Pada Muang Sai sampai sini so far alhamdulillah.
Jalan cantik. Oh, bonsai buatan teruk Memang teruk. Mana? Set. You cakap 30 hari pelanggan. Saya ingat semalam tak sempat dah. itulah. Tak boleh jumpa lah. Kasih pernah lalu. Oh, sudah pecah geruk lah sekarang. Sekarang dah memang dah pecah lah. Betul lah, China semua putus, habis lah. Habis keluar pada border China ya. Itu dia cakap mau ikut sini. Kasih jalan datar ke atau kasih Kita tak kasih kita orang. Dia sampai dia dah terkena wire tu. So dia baca artikel dengan isi utangam. Tak ngam lah. Itu yang saya bilang kadang-kadang jalan okey, kadang-kadang buruk sama. Sebab itu tadi dia ingat dia mau angkat dia punya itu 800. NK 800. NK 800 tak? Buka dia memang bagi saya. Sama? Sama. Buka tengok benda ni ada. So dia buang itu sampai Okey lah, okey. dia kena. pergi Bambiang dia tak begitu. Dah tahu, aku tahu. Dah tahu. Dia macam ni. Aku mana tahu depan-depan dia. Okay, sekali lagi safe ride enjoy your trip. Kita slow-slow je. Kita slow. Dia balik Malaysia berapa bulan? Minggu depan lagi kurang 5 hari je. Oh 5 bulan tu. Sama lagi. Kurang Kurang jumpa kita juga. Mungkin 4, 5 tengok. Kami terserempak dengan satu kumpulan rider dari Malaysia yang sedang berhenti rehat. Jadi saya ambil kesempatan untuk bertegur sapa dengan mereka. Mereka ni baru balik dari Tibet, China dan merancang untuk bermalam di Ruang Prabang. Kalau tak silap saya, mereka juga dari kumpulan yang sama dengan tim ride ke China baru-baru ni yang dianjurkan oleh tim Adventure Touring Malaysia. Kami tiba di Nong Kiau pada jam 4 petang. Nong Kiau ni mempunyai vibes ala-ala Bambiang. Popular di kalangan backpacker dari barat. Bezanya keadaan di Nong Kiau masih lagi laid back berbanding dengan Bambiang yang sudah sangat terkenal dan rancak dengan bermacam-macam tarikan aktiviti untuk pelancong.
pada awal pagi hari ini saya dan isteri akan melawat salah satu puncak viewpoint di Nong Kiau ni. Keadaan cuaca seolah-olah macam mendung, tapi sebenarnya berkabus tebal. Entahlah, tak tahu apa keadaan di puncak viewpoint nanti. Kalau begini keadaannya, mungkin kami tak nampak apa-apa. Untuk ke puncak viewpoint ni kami akan trekking selama lebih kurang 50 minit ke 1 jam. Lengkap juga kemudahan yang disediakan di atas ni. Ada disediakan tapak perkemahan, ruang memasak dan juga tandas. Nasib tidak menyebelahi kami. Kebiasaannya untuk puncak viewpoint ni, berdasarkan warga tempatan, mereka kata kalau boleh naik pada waktu hampir tengah hari, di mana waktu tu kabus-kabus sudah mula hilang. Kalau naik awal pagi seperti kami pada hari ini, memang keadaan akan berkabus. Memang tak nampak apa-apa pun sebenarnya. Selesai check out dari hotel, saya dan isteri akan bergerak secara solo pada pagi ini. Sahabat-sahabat saya sudah bertolak awal sewaktu saya melawat puncak viewpoint tadi. Masing-masing tak berminat nak trekking. Bila saya cakap ianya akan mengambil masa selama lebih kurang sejam untuk naik. Jadi mereka ambil keputusan untuk bergerak dulu dan saya akan menyusul kemudian. Tiada apa nak dirisaukan sebab walaupun tak bergerak bersama, perbezaan jarak antara saya dan mereka hanyalah beberapa jam saja. Sewaktu sampai di Udomzai, saya perasan tayar depan motosikal saya ni kurang tekanan anginnya. Belik-belik juga kot terkena paku ke apa ke, tapi tak nampak pula, macam bocor halus. Harap-harap tiada masalah serius. Tengok keadaan tayar pun macam ada sedikit membengkak tadi. Ada terasa gegaran pada handle motor ni. Tak apalah, saya gasak dulu bawa. Nanti dah masuk negara Thai baru akan periksa semula keadaan tayar ni.
Hari ini kami akan bermalam di Botan. Untuk rider-rider kita dari Malaysia, kalau ke negara Laos tidak sah kalau tak singgah di Botan. Botan ni adalah pintu sepadan antara negara Laos dan negara China. Saya merasa agak teruja bercampur dengan sedikit risau pada waktu ni. Ialah dengan keadaan tayar motor saya yang tak berapa cantik, ditambah dengan keadaan jalan pun belum tahan rosaknya. Takut makin memburukkan kondisi tayar depan motor saya. Akhirnya sampai di pintu gerbang emas ni. Pemandangan yang sangat digemari oleh rider-rider kita. Saya teringin untuk lihat apa yang ada di sebalik gerbang emas ni. Mungkin kalau ada rezeki akan datang untuk kami. Malam ni adalah malam terakhir untuk kami di negara Laos. Sedar tak sedar, dah genap seminggu kami ride di negara ni. Untuk hari ni, kami akan check in hotel yang agak mewah sikit. Nak habiskan duit kip yang kami ada. Kira belanja diri sendirilah kali ni. Kau nak buat apa? Alhamdulillah, esok kita betul lah. Kasih tarik. Dua kali kau pandang dua kali. Aduh, aku tidak macam. Hari ini itu merupakan hari terakhir untuk tahun 2023.
kami akhiri tahun 2023 dan membuka kalender tahun 2024 di bawah 10. Last.